Hai geng, so Assalamualaikum. Hari ni kita bawa kereta personal, okay? Dan kita buat bengkel bergerak untuk customer yang berada di Permas Jaya, JB. Okay. Dan kita daripada Keluang, kita nak pergi JB. Sebab apa kita daripada Keluang? Sebab kita tengah duduk kat Keluang sekarang. Okay. So kita nak pergi JB, Permas Jaya, which is ETA dalam perjalanannya dalam sejam setengah macam itu. Dan customer ni dia nak buat spare 62 basic je. 62 basic je geng. Yang berharga dalam 1,100. Tapi customer ni dia ambil promo New Year itu. So dia dapat harga 980 je. Dan cas perjalanan ke JB, ke Permas Jaya ni dalam 110. So tambah-tambah jadi korang buatlah matematik tu. Okay. Mana nak fikir. Okay. So jom kita pergi rumah customer. Alright gang, so kita dah sampai dekat rumah customer. Customer duduk dekat resident, dekat apartment lah. Okay. So motor dia parking dekat parking kereta ni. Okay. Dan aku pun parking dekat parking kosong. So motor ni masih standard lagi. So jom kita leraikan kawasan dia, kita leraikan head block dia dulu. Okay. Alright gang, so kita dah leraikan head block dia. Cuma komponen dalam head ni kita tak leraikan lagi. Dan ni dia punya block. Okay, cantik. Okay, block dia cantik, boleh jual. Okay. Dan motor ni dah pernah buat top set lah. Nampak ni ada gam gasket dekat gasket head dia. So memang asal kilang memang tak ada gam gasket. So memang terbukti dia dah pernah buat top set lah. Okay. Dan wayar ni pun, dari segi wayar ni lah, liku-liku ni pun memang rasanya dia penuh tukar magnet ke apa ke, tak tahulah. Tapi motor ni memang pernah dibuka enjin lah. Okay. So kita nak letak blok baru, and then kita nak pindahkan komponen head, nak set up head lain lah. Okay. Ni head ni kita buat balik, kita masuk, kita set up head yang kita dah siap potting. Head standard sama je. Okay, Orimoto. Alright gang, so kita dah set up head. Okay, kita dah set up head dia yang kita dah potting, polish ni apa semua ni. Okay. Dan blok pun kita dah pasang, blok Espada, piston Espada. Okay. Blok pun kita dah pasang. Dan kita nak cantumkan mereka berdua, maka sebatilah mereka berdua dengan barang-barang yang lain, carburetor, radiator, coolant apa semua. Dan kita salurkan exhaust kepada mulut exhaust dia ni, dan kita akan terus start. Okay. Kita buat kerja laju kali ni. Alright gang, so enjin kita dah siap pasang. Okay. Blok 62, head standard potting, cam kali ni kita pakai cam JSM 1, masih cam stage 1 lah. Okay, JSM 1, JSM 1, ESR 1. So kali ni kita pakai JSM 1. Spring valve kita pakai 3.0 punya. Itu je yang ada. Patut biasanya kita pakai 2.8 ataupun 2.9, tapi 3.0 ada. So kita pakai 3.0 lah. Memang keras lah. Okay. Dan carburetor kita pakai NSR
intake racing, kita potting sekali. Lepas tu exhaust dia pakai Espada 28mm E5 ni rasanya. Bak cover dia LC. Kalau E4 dia cover suku tak silap. So inilah bunyi dia. Bismillahirrahmanirrahim. Memang sedap bunyi dia. Respon pun okey, senang start, timing ada, alhamdulillah. Setting angin pun kita letak 1.5 tune, memang okey lah. So aku nak tukar minyak hitam jap, and then kita pasang cover set. Motor ni settle lah. So sekarang ni aku tengah tengok bini aku masak. Bau sedap tu. Aku suka tengok bini aku masak. Sedap bau. Tak ada sayur. Tak apalah. Kita Gen Z tak makan sayur. Letak lagi air rebusan mi. Sedapnya. Tu dia. Gula. Hai. Macam betul tu. Letak gula sikit. Tak. Sikit je. Sikit je? Okey, sikit je. Kita penutup dia semua. Ini kita spare lah. Takut tak sedap. Dah gua. Benda dia. Agak tambah lagi. Sup memang banyak kan. Telur. Mati telur. Kita dah basuh lah telur, berkilat lagi tu. Alright gang, so dah siap mi lidi dengan sup. Tak tahu rasa apa, tapi confirm sedap.